diriku ini bukan merak kayangan, tapi gagak dirimba. Cuma yang ada segenggam setia akan ku pertahankan untuk membahagiakanmu. Masih lagi aku terasa betapa hancurnya hatiku bila kau dipaksa bersama dengan si dia. Senyuman yang engkau ukirkan seakan mengundang sengsara. Kalau ku tahu kau tersiksa, takkan ku lepaskanmu. Setelah kau tiada di sisi bagiku, tiada cinta lagi selamanya. Di bibirku lapaskan rela, di hati terasa pedihnya melepaskanmu. Pilu hatiku, pilu hatiku. Malaysia dah cool yang mendengarkan kami di Melaka dan juga utara Johor. Frekuensi kami 88.1 FM. Selamat mendengarkan Cool FM. Hai. Semoga semuanya sihat-sihat sejahtera bersama dengan Kiranto Masilo di sini. Dan bercakap pasal cool, dah cool, tak cool ni kan, anda punya saman macam mana? Dah cool ke belum? Dah bayar ke belum? Okey, ini ada berita baik untuk anda. Kalau kena saman lah bermula 1 Januari 2026. Kalau anda bayar antara 1 hingga 15 hari akan diberikan diskaun sebanyak 50%. Kalau 16 hingga 30 hari, diskaun hanya jadi 33% sahaja. Kalau bayar 31 hari hingga 60 hari, anda kena bayar kadar maksimum. No discount for you, okey? Dan kalau lebih 61 hari, dengar betul-betul, tindakan mahkamah dan senarai hitam dikenakan terhadap pemilik kenderaan. Takut tak kesaman? Takut. So kalau nak diskaun, bayar awal. Kalau nak lebih baik lagi, jangan kena saman. Itu lebih baik. Tak payah diskaun pun tak apa. Saya tak kena saman. Apa dah hal? Okey, 03-7722-5656. 0172175656. Telefon atau hantarkan voice note anda, bagi tahu kami anda di mana dan sebutkanlah, tolong sebutkan sekali, Malaysia dah cool. Terhiris aku di dalam lembah yang tak berbunyi, menyedari mengharungi biarkan ku terus sendiri, tak usah engkau peduli, ku mahu kau bahagia jiwa. Terus saja badai hati ini menghempas. Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak sesekali memungkiri janji. Cool FM. A blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains. Just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night, while the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their power
his words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in the night without a fight. We will not go down in Gaza tonight. Bersama dengan Kiranto Marcelo di sini di Cool FM Malaysia. Dah pun cool pada anda yang baru mendengarkan kami hari ini. Selamat datang ke Cool FM yang dah lama dengar, terus setia bersama dengan kami dan bagi tahu kawan-kawan yang lain berada tempat lain yang Malaysia. Dah pun cool. Kita ada orang Shah Alam di talian. Assalamualaikum. Siapakah nama gerangannya ini? Waalaikumsalam. Nama saya Abidah. Abidah Saya dah dari Shah Alam. berapa lama dah terjebak dengan Cool FM ni? Sejak 2016. Oi, daripada awal-awal lagi dah dengar dah. Ya. Okey, Abidah bagi tahu kami macam mana boleh melekat sampai sekarang tu. Sebab Malaysia dah cool. Ini jawapan tak aci, pendek sangat. Aduh, jadi Abidah, apa-apa ucapan disampaikan kepada petang ini untuk saudara mara ke siapa-siapa Okey. disilakan. Saya nak bagi ucapan kepada adik saudara saya. Selamat hari jadi kepada Ahmad Robi Goniadi, 27. Okey. Lepas tu semoga panjang umur, dimurah rezeki. Bisnes saya menjadilah kali ni. InsyaAllah. Selamat hari jadi. Nyanyilah sikit. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi Obi. Terima kasih Abidah. Salam dekat Obi tu ya. Okey. Malaysia dah apa? Malaysia dah cool.